Dan saya Dani. Jom kita belajar tentang Hormat. Boleh saya main buaya ni lepas awak habis? Ling. Boleh saya guna alat ni sekejap? Ingat, Hormat barang orang. Tanya dulu sebelum guna. maafkan saya tak sengaja. Maaf ya, saya tersalah ambil botol air awak. Jangan malu. Minta maaf kalau kita buat silap tau. Ingat tu. Terima kasih Makcik kerana hidangkan air untuk kami. Wah, terima kasih banyak kerana ambilkan Lego ni untuk saya. Sentiasa ucap terima kasih. Tanda kita hargai kebaikan orang lain. Ingat tau, jangan lupa. Baik kawan-kawan. Itulah antara sikap hormat yang boleh kita amalkan. Kawan-kawan, amalkan tau. Jumpa lagi.